Dia gini kena faham. Hukum cakap hal orang harus. Dia apa dah boleh tengok? Faham? Cakap hal orang harus, cakap hal bini orang harus, cakap hal benda ni, hal natu orang harus. Yang haram cakap hak uduk. Faham lagi? Hak dak molek. Kalau hal bini orang hak molek, boleh tak tengok? Boleh tak cakap? Boleh. Aku nak kabur kamu ni. Jangan cerita kat orang. Oi, bini dia imam itu apa rukam? Apa? Rupanya anda awak nasi dagang. Haram tak? Dah. Cakap 4 hari 4 malam pun. Faham? Boleh cakap. Dalam Islam boleh cakap hal orang, hal bini orang, hal laki orang, hal natu orang, hal anak orang. Yang tak boleh cakap hak uduk. Faham? Hak aib orang, hak nak mampu orang, nak jatuhkan maruah orang, nak ngupak orang. Faham tak lagi?